Okey, dalam dunia emas ada dua golongan utama. Yang pertama penyimpan emas dan yang kedua pelabur emas. Okey, kedengaran macam sama tapi hala tuju mereka sangat berbeza. Okey, untuk penyimpan emas ataupun gold saver, fokus adalah menambah gram demi gram tanpa pedulikan harga emas semasa. Okey, setiap bulan penyimpan emas akan buat tabungan emas mereka. Bila harga emas rendah, mereka akan beli lebih banyak. Bila harga emas tinggi, mereka tetap akan beli sebab matlamat mereka sangat jelas. Tambah kepingan emas bukan kerja harga terbaik. Sebaliknya, untuk pelabur emas ataupun gold investor, mereka akan menunggu harga emas yang terbaik. Mereka akan pantau carta setiap hari, tunggu harga turun tetapi akhirnya tak boleh beli. Bila harga emas naik semula, mereka akan menyesal sebab harga yang mereka tunggu dah jadi sejarah dan akhirnya tiada emas dan tiada duit. Memang betul prinsip buy low sell high, tetapi tuan-puan, realitinya prinsip ini adalah sangat sukar untuk dipraktikkan sebabnya tiada siapa yang tahu harga emas akan paling rendah dan harga emas paling tinggi. Bila harga emas tengah turun, orang takut nak beli. Bila harga emas naik, barulah mereka berebut nak beli. So inilah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung besar bukanlah mereka yang pandai teka harga, tetapi mereka yang konsisten buat simpanan tanpa mengira harga emas di pasaran. Okey, sejarah 20 tahun menunjukkan harga emas meningkat sekitar purata 10% setiap tahun dan untuk 20 tahun ini harga emas telah naik sebanyak 900%. Okey, jadi penyimpan emas tak perlu risau tentang harga emas turun kerana untuk jangka masa panjang harga emas tetap akan meningkat. Jadi mereka yang faham fakta ini, mereka tak akan membazirkan emosi untuk memantau harga emas pada setiap hari. Okey, mereka akan fokus menabung sikit demi sikit sampai tabungan emas mereka cukup besar untuk buka peluang kekayaan yang lain. Okey, bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, mengikut bajet tuan-puan sendiri, tuan-puan boleh isi borang sign up di bawah. Untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan cara dan langkah simpanan emas terbaik untuk tuan-puan.